Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ni Abang nak share macam mana kita nak withdraw duit di dalam akaun user kita, akaun mobile kita lah. Okay. Nombor sekali, ni paparan home. Kita perlu tekan pendapatan. Okay. Pendapatan ataupun bahasa Inggerisnya earning lah. Jadi sebagai contoh, duit kita dah boleh keluarkan lah sebab dah melebihi RM10. Kalau tidak melebihi RM10, button keluaran ni tidak ada. Tekan keluaran kat sini. Tekan keluaran kat sini dan kita akan boleh keluarkan duit kita minimum RM10. Kalau kita nak keluar semua pun boleh, ataupun kita nak keluar RM10 boleh. Okay, kalau tak boleh bila RM9 lah, sebab dia tak cukup RM10. Jadi nombor satu, kita kena isi dulu, tambah kad bank ataupun bank kita lah, bank kita apa yang kita guna, e-dompet kita, kalau e-wallet Tashengo kita, isi benda tu, isi akaun anda untuk kita withdraw. Okay. Dah isi, antaranya kita nak pilih lah bank ke ataupun Tashengo. Kita pilih Tashengo sebagai contoh dan kita withdraw terus. Bila kita withdraw, dia punya pengeluaran dijangka akan terima 24 jam satu hari bekerja. Jadi kita tunggu sajalah, InsyaAllah akan masuk dalam akaun kita. So selepas tu kita nak check kat mana pula? Kita akan check di riwayat atas sekali, kanan sekali atas, riwayat. So kalau kita pernah withdraw, dia akan ada rekod, ataupun kita masih dalam processing pun dia ada rekod. Bila ada rekod tu, kita dah berjaya, fail, semua dia akan bagi tahu tracking kat situ. Okay. Itu saja untuk kaedah pengeluaran duit kita di dalam Mova. Okay. Jadi kalau Mova ni untuk tabung kita, nak simpan lama-lama pun boleh simpan. Kalau kita nak withdraw. Okay. Itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye.